If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Okey, kita ada dua negara jiran, Indonesia dan Malaysia. Dua-dua lantang bersuara tentang isu Palestin, tapi cara mereka tunjukkan sokongan, sangat berbeza. Satu tawar nak hantar tentera, satu lagi lebih fokus pada bantuan kewangan. Jadi hari ini, kita nak rungkai apa sebenarnya cerita di sebalik persoalan tulang belakang ni. Soalan ni memang tajam kan? Sebaik saja Indonesia buat tawaran berani macam tu dekat pentas dunia, terus orang mula membanding-bandingkan. Jadi, apa sebenarnya maksud tulang belakang dalam konteks geopolitik ni? Adakah ia semata-mata pasal kekuatan tentera? Jom kita bedah siasat isu ni. 20,000. Cuba kita hadamkan nombor ni sekejap. Bukan RM20,000 ya, tapi 20,000 anggota tentera yang berpotensi dihantar sebagai pasukan pengaman. Angka yang sangat besar ni bukan sekadar satu tawaran, tapi ia satu kenyataan strategik yang kuat. Dan serta-merta, ia meletakkan Indonesia dan jirannya, Malaysia, bawah mikroskop perbandingan. Okey, babak pertama. Kita tengok dulu langkah berani dari Jakarta. Ini bukan sekadar tindakan spontan tau. Ia adalah satu gerakan yang penuh dengan perhitungan kuasa dan pragmatisme. Ikrar ni memang kedengaran sangat berani. Tapi apa yang lebih menarik ialah, ia bukanlah satu tindakan yang didorong oleh emosi semata-mata. Sebaliknya, ia berakar umbi daripada satu falsafah dasar luar Indonesia yang dah wujud berdekad-dekad lamanya. Falsafah ini dikenali sebagai bebas aktif. Inilah kunci kepada strategi Indonesia. Dengan meletakkan sokongan kepada Palestin sebagai isu anti-penjajahan, bukannya isu agama, ini satu langkah yang sangat bijak. Ia membuka ruang untuk Indonesia bekerjasama dengan mana-mana negara di dunia. Ini bagi mereka satu fleksibiliti diplomatik yang sangat besar. Dan kita kena ingat, ini bukan benda baru untuk Indonesia. Sejarah mereka sebagai pasukan pengaman PBB dah bermula sejak tahun 1957 lagi. Hari ini pun, mereka antara penyumbang terbesar di dunia. Jadi, bila mereka tawarkan 20,000 tentera, ini bukan cakap kosong. Ia adalah satu peningkatan komitmen daripada pemain yang dah sangat berpengalaman. Okey, sekarang jom kita alihkan tumpuan ke Kuala Lumpur untuk babak kedua. Kalau Jakarta tadi main dengan strategi kuasa, pendekatan Malaysia pula lebih dipacu oleh sentimen dan moral. Satu pendekatan yang malangnya datang dengan risikonya yang tersendiri. Di Malaysia, nadanya sangat berbeza. Retorik yang digunakan tu berapi-api. Sampai menggelar tindakan Israel sebagai gila dan kejam. Cara ni memang sangat berkesan untuk dapatkan sokongan dalam negara, terutamanya daripada majoriti pengundi Muslim. Jadi, kalau bukan tentera, apa alat utama Malaysia? Jawapannya, wang. Sejumlah 200 juta ringgit telah dijanjikan sebagai bantuan kemanusiaan. Ini apa yang orang panggil diplomasi buku cek. Satu strategi di mana pengaruh ditunjukkan melalui bantuan keuangan, bukan melalui kekuatan ketenteraan. Tapi kat sinilah letaknya satu masalah besar. Kerajaan tak salurkan bantuan ini secara terus. Sebaliknya, ia banyak bergantung pada NGO. Ya, ini mewujudkan satu perkongsian awam swasta, tapi pada masa yang sama, ia meletakkan nasib diplomasi negara di tangan pihak lain. Satu langkah yang kita tahu sangat berisiko. Dan inilah dia plot twist yang tak dijangka. NGO utama yang disokong oleh kerajaan, Aman Palestin, tiba-tiba terpalit dalam skandal penyelewengan dana yang sangat besar. Lebih 85 juta didakwa telah disalahgunakan. Tiba-tiba, imej baik yang dibina melalui sumbangan amal tu retak. Dan kredibiliti diplomatik Malaysia di pentas dunia pun tercalar dengan teruk. Jadi, apa yang kita nampak kat sini sebenarnya bukannya satu negara ada tulang belakang dan satu lagi tak ada, bukan macam tu. Sebenarnya, kedua-dua negara ni ada tulang belakang. Cuma, tulang belakang mereka ni dibina daripada bahan yang berbeza dan digunakan untuk tujuan yang sangat berlainan. Senang cerita, macam inilah bezanya. Di sebelah Indonesia, mereka letakkan tentera di lapangan. Ini kita panggil diplomasi ketenteraan. Manakala di sebelah Malaysia, ia lebih kepada diplomasi buku cek. Bergantung sepenuhnya pada bantuan kewangan dan sokongan moral. Cuba kita tengok betul-betul perbezaan ni. Pendorong utama Indonesia, dasar bebas aktif yang pragmatik. Malaysia pula lebih dipacu oleh solidariti Islam.
Ini secara langsung membawa kepada penggunaan alat yang berbeza, tentera lawan bantuan kewangan dan juga pendekatan yang sangat berbeza dalam hubungan dengan Israel. Dan faktor inilah yang mungkin paling penting sekali, jurang keupayaan ketenteraan. Indonesia secara luas dianggap sebagai kuasa tentera terkuat di rantau ni. Jadi bila mereka buat tawaran, ia satu tawaran yang sangat kredibel di mata dunia. Ia satu tawaran yang Malaysia secara realistiknya memang tak mampu nak tandingi. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Sekarang, dengan semua maklumat ni, kita boleh patah balik kepada soalan asal kita tadi, tapi dengan satu pemahaman yang jauh lebih mendalam. Di satu sisi, kita ada tulang belakang geopolitik Indonesia. Ia dibentuk oleh sejarah sekular dan semangat anti penjajahan dan digunakan untuk menonjolkan kuasa dan cita-cita mereka di pentas dunia. Di sisi lain pula, kita ada tulang belakang moral Malaysia. Yang ini dibentuk oleh identiti Islam yang kuat dan lebih digunakan untuk mengesahkan kuasa politik di dalam negara. Pada dasarnya, dasar luar sesebuah negara ni macam cermin. Ia memantulkan realiti dalaman dan identiti negara itu sendiri. Jadi, walaupun isu di luar nampak macam tentang Palestin, tindakan yang mereka ambil di pentas dunia tu sebenarnya lebih banyak menceritakan tentang siapa diri mereka sendiri. Jadi, ini tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir untuk difikirkan. Dalam gelanggang geopolitik yang serba rumit ni, mungkin kekuatan sebenar bukanlah mempunyai satu jenis tulang belakang yang sama untuk semua. Mungkin ia adalah keupayaan sesebuah negara untuk bertindak selari dengan sejarah, keupayaan dan watak uniknya yang tersendiri.